Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan analisis kejayaan Farmfresh melalui lakonan dialog. Saya Nur Namira binti Muhammad Azlan, C24A2455 sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ni'ati Samsufi bin Sahimi. Nama matrik saya C24A2436. Saya memegang jawatan sebagai pengasas Farmfresh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Irsyad Adam bin Alim. Nombor kad matrik saya adalah C24A1884. Saya memegang jawatan sebagai pegawai strategi. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Iskandar bin Yusof. Nombor matrik C24A1862. Saya memegang sebagai jawatan pelapor. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ahmad bin Muhammad Nadik. Nombor matrik saya C24A1112. Saya memegang jawatan sebagai wakil pengguna. Nama saya Syafiqah Aliani binti Muhammad Kamarudin. Nombor matrik C24A1763. Saya memegang jawatan sebagai penganalisis kajian. Hai, saya Siti Nazifah binti Muhammad Rahimi, C24A2543, memegang jawatan sebagai pengurus operasi. Hai, nama saya Adriana binti Sodik. Nombor kad matrik C24A2515. Jawatan saya sebagai pegawai inovasi. Assalamualaikum, saya Adriana binti Ismail Wazuki bernombor matrik C24A1914. Saya sebagai pegawai pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya akan mulakan dengan pengasas Farmfresh. Okey, Encik Nik, boleh kongsi tak bagaimana Farmfresh ini bermula? Okey, pada mulanya cakap Farmfresh bermula daripada satu idea, iaitu untuk menyediakan susu yang berkualiti tinggi untuk rakyat Malaysia. Pada mulanya kami sebenarnya bermula daripada bawah, iaitu sebuah ladang kecil. Okey, pada masa itu kami menghadapi pelbagai cabaran, iaitu termasuklah kekurangan modal serta teknologi yang terbatas. Betul, dari sudut operasi, cabaran utama ialah memastikan bekalan susu yang konsisten dan selamat. Oleh itu, Farmfresh memilih untuk mengawal sendiri proses penternakan dan pemprosesan. Keadaan ini juga selalu dengan konsep integration, di mana perniagaan ini bermula dengan mengenal pasti masalah, membina penyelesaian praktikal serta penyamapan. Okey, seterusnya kita akan pergi ke strategi pertumbuhan, di mana saya akan menanyakan kepada pegawai strategi, iaitu Encik Adam. Apakah strategi utama yang digunakan Farmfresh untuk berkembang? Okey, Farmfresh ni dia menggunakan strategi integrasi menegak, iaitu dia mampu mengawal penerangan, kilang prosesan dan juga pengedaran. Hal ini dapat membantu menjamin kualiti produk dan juga mengurangkan kos dan kemasihan. Itu saja strategi dia. Selain itu, dari sudut pemasaran, kami menanamkan penjenamaan secara semula jadi, segar dan sihat, sekaligus untuk membina kepercayaan kepada pengguna kami. Saya sebagai pelapor, saya nampak strategi Farmfresh ni dia sangat pukul lah. Bila syarikat itu sendiri yang menguruskan ladang sampai ke produk akhir, dia merupakan langkah yang sangat bijak lah, kerana dia mengurangkan risiko dan meningkatkan daya saing produk. Jadinya kualiti produk pun akan terjamin. Hal ini membuatkan saya rasa yakin untuk melabur di dalam syarikat itu. Okey, seterusnya kita akan pergi ke konsep venture fraction, di mana saya akan menanyakan kepada penganalisis perniagaan, iaitu Puan Elani. Okey, Puan Elani, boleh jelaskan kaitan Farmfresh ni dengan konsep venture fraction? Farmfresh ini melalui beberapa fasa venture fraction, di mana ia bermula dengan idea, pembangunan perniagaan dan pertumbuhan sehingga produk itu melalui fasa kematangan. Setiap fasa ini disokong oleh perancangan strategik dan pengurusan risiko. Betul-betul Puan Iliani. Sebenarnya Farmfresh ni bukan terpaku pada bukan fokuskan untuk
keuntungan serta-merta, tetapi kami mempunyai visi yang jangka panjang untuk memudahkan kami untuk merancang syarikat kami untuk orang kata dia ada objektif. Seterusnya kita akan pergi ke inovasi dan diversifikasi, di mana saya akan menanyakan kepada pegawai inovasi iaitu Puan Intan. Okey, Puan Intan, bagaimana inovasi menyumbang kepada kejayaan Farmfresh? Okay. Kami sentiasa berinovasi dengan memperkenalkan produk bagan yang seperti kedai yogurt, aiskrim dan juga susu yang berasaskan tumbuhan. Ini membantu kami punya syarikat Farmfresh memenuhi kehendak pasaran yang sentiasa berubah. Inovasi ini juga meningkatkan kecekapan operasi dan memastikan kualiti produk sentiasa terjaga. Okey, seterusnya kita akan pergi ke kejayaan jangka panjang, di mana saya akan menanyakan kepada wakil pengguna iaitu Tuan Ahmad. Sebagai pengguna, apa pandangan anda terhadap Farmfresh ini? Saya sebagai pengguna, saya percaya kepada kualiti Farmfresh, kepada produknya yang segar dan selamat. Ini membuktikan saya setia kepada jenama tersebut. Pada saya pula, bila pengguna dah percaya pada satu brand, jenama dan setia kepada jenama itu adalah aset yang paling mahal. Kerana dari situ kita tahu Farmfresh ni syarikat yang terkenal. Jadi Farmfresh ni dia berpotensi untuk ada masa depan yang lebih cerah. Ini adalah satu petunjuk kejayaan jangka masa panjang untuk sebuah venture. Sebenarnya syarikat kami sangat beruntung kerana Encik Haziq bersedia untuk melabur pada syarikat kami. Farmfresh ni fokus utamanya untuk melestarikan dan mengekalkan modal insan supaya produk Farmfresh ini sentiasa relevan pada masa akan datang dan seterusnya. Kesimpulannya, Farmfresh berjaya kerana proses penubuhan yang terancang, strategi pertumbuhan yang berkesan, aplikasi konsep venture creation serta fokus kepada inovasi dan kelestarian. Itu sahaja daripada lakonan dialog kami. Sekian, terima kasih.